The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Halo nih guys, Sam lagi ya. Sam ini hari nak review satu baru masuk punya tahun 2019 punya Toyota Hilux. Ini dia punya spek LE, bukan limited edition tetapi luxury edition tahun 2019. Apa perbezaan dia dengan yang G spec atau yang biasa punya spek ialah you tengok dia punya fender ada aksesori yang nampak lebih rugged. Rim dia 18 inci. Dia punya bumper nampak lebih cantik, lebih garang. Fog lamp dia punya layout design berbeza. Dengan dia punya lampu juga ada daytime running light yang LED, yang bulb kecil tu. Dia punya grill ni Tacoma grill yang macam US punya Toyota truck tu. Mari kita tengok bahagian dalaman kereta. Ini kereta sudah ada datang keyless entry push start. Tak ada kunci lagi, hanya bawa remote control. Papan pintu yang sangat cantik, leather. Juga ada piano black kerana luxury edition. Carpet original lagi ada Luxury edition datang dengan seat semua leather seat, juga main driver ada electronic control. Ini kereta 4-wheel drive tak ada palang lagi, nanti saya tunjukkan. Passenger seat yang sangat cantik, Android player semua sudah siap 10 inci, ada depan belakang punya kamera siap juga Dia punya 4-wheel drive dekat sini, tak ada macam palang yang lama model punya tu. Steering dia multi control system. Dia punya mileage hanya 170,000 sahaja. Ni tak ada ubah mileage punya kereta ya. Tertinggal nak sebut, ini luxury edition datang dengan 7 biji airbag. Depan sahaja 7 biji airbag. Papan pintu yang sangat cantik, bahagian belakang juga piano black. Carpet juga original. Belakang punya seat juga ada isofix, leather seat. Kalau ada bawa baby punya, isofix semua sudah siap sediakan. Belakang ada cangkuk teh tarik. 1, 2. Boleh beli banyak teh tarik dalam masuk kereta dah. Dashboard design yang baru, steering design yang baru. Dia nampak lebih stylish, lebih garang. Ini luxury edition. You boleh nampak dia punya side mirror ada chrome finishing. Owner yang lama juga ada pasang dia punya handle protector. Yang you nampak fuel cap punya protector, depan belakang lampu punya protector, juga anti-roll bar yang dipasang kemudian selepas dia beli kereta baru ni. Perbezaan model yang baru ni dengan yang lama punya 2.5, ini punya engine 2.4, engine baru 2 GD. Dia punya kuasa lebih kurang sama 150 horsepower, 400 Nm. Hanya dia lebih lagi sedikit jimat minyak banding dengan model yang lama. Kebaikan kereta ni banding dengan model yang lama, dia punya keluasan, lebar dia lebih luas, panjang dia lebih panjang. Yang mungkin anda tak tahu, sebenarnya Hilux yang baru ni suspension dia lebih lembut sedikit. Untuk anda yang ada masalah pinjaman bank, ini boleh masuk bank juga buat full loan 9 tahun lagi. Kepada anda yang ada masalah dokumen, umur tak genap, ada blacklist, AKPK, CTOS atau SIKRIS, Sam ada loan kedai sendiri. Sam boleh cuba bantu masalah anda. Kalau anda ada soalan pada masalah pinjaman anda, sila call nombor tertera di bawah. Sam sedia membantu. Terima kasih.